Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Adil Zawi dan saya Haziq Hairul di dalam Open Table Podcast. Waktu sekolah rendah, kita kawan macam biasa lah, budak-budak dengan kawan lain kan. Kawan berduduk rumah. Jadi bila waktu dah sekolah menengah ni, Kak Cah Baru ni, dia waktu zaman tahun 1997, 98, 99 tu, tahun-tahun orang kata masa tu internet pun tak berapa nak ada. Handphone pun gadget pun kurang. Jadi banyak masa melepak. Jadi budak-budak kat kampung Cah Baru tu ada yang geng-geng motor. Lepas tu ada sedikit geng-geng yang underground, punk, skinhead. Macam tu lah. Jadi saya ni tak suka sangat dengan motor-motor ni. Saya tak suka, saya lebih kepada muzik. Lebih saya suka dengan muzik. Jadi muzik ni, lepas saya dapat berkawan dengan, ada jugalah geng-geng Cah Baru tapi tak ramai. Ada budak skinhead, budak punk, itu bergaul kat situ lah. Waktu sekolah menengah tu lah, dah mula bergaul. Pada tahun 1998, waktu tu saya Form 3. Form 3 tu kira Abang Amir dah orang kata dah terpengaruh dengan lagu-lagu irama-irama skinhead ni lah. Dulu bermula saya dengan punk dulu. Kita dengan punk. Dengan punk, minat dengan punk, lagu-lagu dia, lepas tu dengan cara pemakaian dia dulu kan, tadi kurang sangat dia punya gadget-gadget apa semua kan. Dia pemakaian dia, minat dengan lagu dia, tukar kawan daripada sekolah. Lepas tu waktu Sabtu Ahad tu, yang kita kan masa tu tak ada telefon, tak ada game sangat. Sabtu Ahad tu, zaman-zaman tu semua lepak Bukit Bintang lah, Sengawang Plaza. Sengawang Plaza, KL Plaza, Astahi. Rumah api ada? Rumah api ada? Rumah api tu masa tu baru tak ada lagi, baru lagi. Rumah api tu tahun lah. Mungkin tahun 2000 ke atas. Rumah api ada. Kita tahun 98 tu zaman-zaman reformasi. Kita terlibat dengan reformasi. Setengah sedap lah memang masa tu, waktu culture budaya punk dengan skate tengah sedap, tengah naik, tengah panas. Hari-hari kalau paper ada je keluar kan. Tak silap saya, black metal lah, pasal makan kambing lah apa kan. kena tahu knowledge apa semua kan berkenaan dengan kalau skinhead ke apa ni. Ada orang jual buku lah, apalah gitu. Lepas tu dia bukan jual, dia Zain fanzine, putus state. Setelah tu, waktu itulah, waktu tahun 1998, kita minat dengan benda macam tu. Kita minat dengan scene underground ni. Jadi kawan-kawan saya, bila dah berminat ni, tahun 98 tu, saya dah keluar daripada kampung Cah Baru dah. Saya dah ambil PMR. Lepas tu dah form 4 tu dah tak ada dah tak sekolah dah. Kita dah minat betul kan. Kita dah keluar tahun tak ada tempat tu, dah keluar daripada kampung Cah Baru. Kita dah duduk bujang lah. Saya dah duduk bujang lah. Umur 16 tahun dah duduk bujang lah. Dah ramai lah kawan atas pada umur saya. Ada kawan daripada Kelantan, ada kawan daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Jadi sampai sekarang pun kita masih berkawan lagi. So boleh katakan sewaktu sekolah tu, dah Abang Amir cakap tadi lah, PMR lah and then dah mula bergaul dengan geng-geng punk ni lah. Dia masa tu dia punk and skinhead diorang sekali tak? Ke dia berlaga? Tak lah, kita masa kalau scene saya punya group sekali. Punk dengan skate ni sekali. Sebab kita masa tu sekali lah, kita tak ada gaduh lah. Tak ada pergaduhan kat situ lah. Cuma kita gaduh dengan ada tim-tim lain lah. Faham. Tim-tim lain. Nak membezakan tim-tim tu maksudnya macam mana bang? Ke based on tali, kasut ke? Macam saya ni lebih ke arah orang kata dia bukan resis sebenarnya. Ketropos ni bukan resis. Dia bukannya tak suka Cina, tak suka India, dia suka pertahankan. Dia suka macam tak suka bangsa dia ditindas. Saya yang tu. Saya yang tu. Bukan yang cakap tak suka kaum ni tak ada. Kita pertahankan, kita suka dengan bangsa kita. Kita bukan tak menerima bangsa lain. Kita terima bangsa lain, tapi kalau boleh hak kita
tak suka orang kata Ditindas. masa tu lah waktu yang muda-muda kita punya knowledge lah, punya fikiran kita kan. Yang tu je lah. Lepas tu lebih kepada muzik, lepak-lepak, yang tu je lah. The ideology yang fight for your rights tu lah. Itu Kalau- you fight for that. Itu lain tu geng-geng. Oh, tu ada yang geng dia. lain tu geng-geng dulu geng panggil geng Sharp. Okay. Sikit geng Racist Prejudice. Kita rival dengan orang je lah. Oh, okay. So pada waktu itu boleh katakan ada jugalah berlaku belaga tu, violence tu. Tu biasa. Tu memang jadi Itu jugalah. biasa. Okay, sebab kalau punk skinhead, kalau dekat UK apa tu semua memang boleh dikatakan racist lah kan, sebab diorang yang putih kan, Mak Saleh white racist, white supremacist. White supremacist. Kan, so memang racist lah. So kat situ ada perbezaan dengan scene punk dengan skinhead yang ada dekat Malaysia, culture Malaysia tak sama. Okay. Kita masih lagi ada kita tak boleh nak kata kita 100% cara hidup kita, culture kita, budaya kita sama dengan orang. Sebab kita ada pegangan kita ada agama kita. Kita ada saudara mara kita lagi. Kan kita tak boleh nak 100% macam orang lah. Kita Malaysia. Kita punya pendirian kita. Faham. Okay. Pun pengalaman yang Abang Meh akan ingat sampai bila-bila ke, yang sudi Abang Meh berkongsi dengan kita? Ada ke? Waktu Abang Meh tahun 98, waktu zaman reformasi Anwar Ibrahim. Okay. Waktu itu Abang Meh Sabtu Ahad kan, Sabtu Ahad suka keluar. Jadi Sabtu keluar, Ahad pun keluar. Lepas tu zaman reformasi Abang Meh tak terlibat pun. Okay. Kita tak terlibat pun. Abang Tapi kita tahu pergerakan reformasi, kita tahu. Lepas tu ada geng-geng yang join reformasi ni, kita tahu. Sebab nak jatuhkan masa zaman Mahathir Mohamad Ya, kan. betul. Ramai tak suka Mahathir Mohamad masa tu. Sebab kita ada buat lagu lah kutuk Mahathir masa tu. Oh, memang ada lah. Lepas tu ada geng-geng yang pergilah reformasi. Reformasi tu. Tapi bukannya nak reformasi sangat pun, sebab kita juga muda, kita nak chaos tu. Ya. Pang sikit, nak suara, nak chaos tu, nak pergi kaki tunggal tu. Nak rasa keseronokan nak negara nak tu. pergi riot polis lah, nak pergi apa saja media lah, wartawan lah gitu. Protes tak suka kan. Tapi saya tak pergi. Kita lepak, masa tu lepak dekat KL Plaza. Kita tak tahu malam tu diorang tengah ada buat informasi petutah, mungkin diorang ada buat pukul kita kan bukan nak resis pun, tapi kita tengok Bangla tu. Kena. Bangla datang Malaysia boleh makan sedap kan. Makan pergi pasar malam, bawa balik beg penuh-penuh. Itu pun kena tak? Sauk ke? Jadi mungkin masa tu orang fikir macam tu. Ada buat malam tu, Sabtu tu mungkin orang ada gaduh ke apa ke, saya tak ada. Kita Ahad siang tu saya lepak kat KL Plaza. Tiba-tiba polis datang. Boleh datang terus. First time saya kena masuk tangkap lah, kena tangkap masuk lock up. Dalam KL Plaza kena? Dia masuk dekat mall KL Plaza. Ketangkap masa tu umur dalam 16 tahun. Ada beberapa orang ketangkap dan kita kena kumpulkan. Yang dewasa yang umur 18 tahun kena pergi dekat Balai Polis Sedangwangi. Okey. Yang bawah umur Balai Polis Pudu. Balai Polis Pudu. Jadi masa tu lah kita dah dapat kena dah dikumpulkan. Dikumpulkan. Masa tu kita dah kenal geng-geng KL tu. Masa tu kita dah tahu, tapi cuma tak rapat geng-geng KL tu pun ni. Okey. Masa dah kenal Buyung, kenal adalah nama-nama besar dalam tu. Dan salah pengenalan saya masa tu kena tumbuk lah. Salah pengenalan. Kawan saya sekarang lagi, kita masih berkawan lagi. Start kenal dekat dalam lock up tu. Tapi sampai sekarang kita berkawan lagi. Yang tumbuk saya lempang ke? Lempang kot. Sebab saya tak pergi, mungkin dia kena tangkap awal. Sebab masa tu viral budak skinhead join reformasi ni. Jadi dia tangkap jugalah pang yang sikit yang tak ada. Mungkin dia ingat kita lari, tapi saya tak pergi pun. Okey. Dah kenal dalam tu, dalam lock up tu. Masa tu umur saya 16 tahun. Lepas tu ada kawan-kawan saya yang lain umur 17 tahun, duduk dalam tu hampir dekat seminggu lebih lah. Oh, lama. Lepas tu
yang kawan yang lain dapat keluar awal lah. Ada yang umur 17 tahun dapat keluar awal sebab dia nak ambil SPM. SPM. Lagi beberapa hari nak ambil SPM dia dapat keluar awal. Jadi kita orang yang bawah umur yang 15 tahun, 16 tahun ni kena step kena kat situ lah lama. Tapi alhamdulillah lah tak disampaikan dengan kesalahan kesalahan merusuh ke apa ke, tak disampaikan sebab bawah umur. Alhamdulillah, terima kasih Polis Malaysia sebab bagi kelonggaran kan. Kita orang kita tahu mungkin budak-budak ni suka ikut orang je, jadi lepaskan. Alhamdulillah, terima kasih. So seminggu dalam kalau tak saya ni adalah nama saya buruk dalam penjara, tapi alhamdulillah, terima kasih banyak. punya nak keseronokan ikut keseronokan nak konon-konon nak true lah, nak terupang, nak terus sikit lah, nak buat chaos lah. Macam tu lah. Rare tu buat sahabat baru di dalam lockup. Ya. Sampai sekarang masih bersahabat. Oh, sampai sekarang saya itulah kawan saya. Kawan saya sampai sekarang. Walaupun saya dah berubah, dia tetap sahabat saya. Rare tu, sangat-sangat rare. Susah nak jumpa betul sahabat macam tu pada zaman sekarang ni kan. Sangat. Betul kan? Pada zaman tu kerap ada gig tak? Gig ada minggu. Kita pernah setiap bulan ada gig. Gig sampai kat Penang, gig sampai kat dekat mana selalu kita pergi kat Penang lah. Banyak kat Penang, kat KL pun ada. Dekat Seremban, dekat Melaka. Dekat KL kat mana tu? Masa zaman saya tu dah kat KL, lepas tu dah banyak dekat mana semua tak ingat lah. One Cafe ada ke? Malibu, One Cafe. Lepas tu dekat ada Dewan Cina tu, dekat dengan Stadium Negara tu. Okey. Aku tak ingat nama. Sekarang ni tak ada kot semua tempat tu. Ke masih ada? Gig ni. Gig. Saya dah ada mungkin ada gig, saya nampak flyers tu, tapi dah lama tak pergi, saya tak tahu lah. Mungkin scene tu pun dah lain kot. Bukan macam dulu lah kot kan. tak tahu. Perkembangan scene sekarang ni kita tak bukan tak ambil tahu, tapi kita tak mungkin tak nak explore sangat kot. Okay. Abang Amir memang kat dalam scene tu kan, ketika itu kan. Kalau ikutkan, apa yang sebenarnya Abang Amir rasa diorang ni ada kebaikan diorang, tapi masyarakat sebenarnya tak tahu yang sebenarnya pandangan diorang ni sebenarnya salah? Ada tak Abang Amir rasa benda tu? Abang Amir sendiri nampak dengan mata kepala Abang Amir sendiri kan, sebenarnya diorang tak macam ni pun. Diorang ni ada baik diorang juga sebenarnya. Sebenarnya dalam kelompok kita orang ni tak suka ambil tahu dengan masyarakat. Kita suka brotherhood kita saja. Kita tak suka tak ambil tahu pasal masyarakat. Kau nak cerita pasal orang ni ke, nak cerita kutuk pasal orang ni ke, atau nak pertama sekali politik ke apa ke. Kita bukan politik, kita join reformasi tu bukannya sebab kita nak join Anwar Ibrahim, kita nak chaoskan tu, dan kita tak suka Mahathir masa tu, Datuk Mahathir Mohamad. Jadi sisi baiknya kita ni friendship lah, brotherhood, susah senang sama-sama, tak makan, semua tak makan. Kalau tak tinggalkan kawan kat belakang. Kalau ada apa-apa kes, kita fight back balik. Kalau kawan kita kena pukul, kita fight back balik. Zaman teman muda, saya rasa budak-budak zaman sekarang pun mungkin ada lagi situasi macam tu, yang friendship forever kan. Kawan takkan tinggal kawan, tak tahulah, mungkin zaman sekarang mungkin ada lagi. Sumber pendapatan ketika itu Abang Amir kerja kita kerja dekat dekat kilang kulit dekat Setapak. Geng saya juga semua kerja sekali. Kilang kulit maksudnya yang buat jaket. Buat jaket. Kita buat sarung pistol polis. Lalu juga polis datang dekat pagi gitu kan. Okey. Kita tahulah, polis tahulah ini budak yang suka lepak Bukit Bintang. Buat kerja kilang kulit tu, jahit tu, gaji tak banyak pun masa tu. 600 bagi tahun pun
nak duit pun kadang nak melepak je. Gaji 600 tu dengan semua pendapat tu lah, pendapat tu lah kita nak survive. Kita ada dengan duit tu lah kita buat belanja, pergi lepak, pergi gig ke apa ke, dengan duit tu. Boleh tak Abang Amir share kalau ada satu pengalaman ataupun satu pengajaran yang mungkin Abang Amir akan ingat sampai bila-bila ke something? Lesson learn ke apa ke? Waktu ketika tu yang boleh dijadikan teladan kepada orang ramai ke? Waktu ketika itu Abang Amir dulu memang heavy lah. Orang kata betul nak kalau nak cakap pun malu juga kan. Kita tattoo penuh kat tangan, konon-konon true kan. Nak nasihatkan kalau ada apa kawan-kawan yang kat luar tu, bukan kawan-kawan tak kenal pun, mungkin ada yang nak orang kata nak join, nak ikut culture budaya punk sikit, ikutlah kan, rasalah seronok tu, tapi jangan tinggalkan kita punya pegangan agama kita, akidah kita. Kau jahat macam mana pun, satu hari nanti kau akan menyesal dengan apa yang kau buat, sebab kita ada pegangan agama kita. Kau akan menyesal. Kalau kau nak lepak, kau nak enjoy, kau nak muzik, pergilah kan, tapi jangan terlampau sangat ikut sangat kita punya hati dengan perasaan sehingga tinggalkan keluarga kan. Sebab budak-budak zaman sekarang ni, kalau mak ayah bagi nasihat bukan dengar sangat, lebih kepada kawan-kawan kan, padahal mak ayah lah sayang kita. Jadi itu je lah kan. Macam saya dulu mungkin terlampau tak ingat sangat kan, sebab kita daripada umur 15 tahun dah pegangan agama pun dah tak tahu ke mana kan. Jadi bila kita dah orang kata dah umur dah 30 lebih 40 lebih ni, sekarang umur saya dah 43, kita back to basic balik, jangan terlampau jauh sangat. Kalau waktu sekarang ni budak-budak yang masih bawah pada saya ni, jangan terlampau go through sangat way of life. Kau nak ikut terus sangat ke, ataupun kau nak ni kena ada satu pegangan yang kau masih ada agama, kau masih ada keluarga untuk kau jaga. InsyaAllah. Daripada Abang Amir dalam scene hardcore, boleh dikatakan underground, dan Abang Amir berubah 360 darjah lah, lebih kurang lah kan 360 darjah, daripada underground ke berjubah, berkopiah. Ada orang kata titik yang pernah terjadi di Abang Amir, kalau Abang Amir boleh kongsikan untuk saya sendiri pun nak tahu, nak dengar, dan yang lain-lain. Masa kita dah masa tu saya dah, masa zaman saya skinhead tu, kita dah berkahwin, ada keluarga. Betul Allah uji dengan kita suka Allah uji dengan ujian yang paling berat lah. Allah uji dengan ujian yang berat, sehingga kan terkeluar daripada mulut saya. Kenapa Allah uji saya daripada saya kecil? Kenapa Allah uji saya daripada kecil? Saya pisah dengan ayah saya yang cerita tadi, dengan mak yang sakit, sampai saya dah dewasa, saya dah keluarga. Allah uji lagi kan dengan kehidupan saya. Saya menangis dan Allah tarik satu-satu kan. Allah tarik saya punya keluarga. Yang penting mak saya tak dapat jaga mak saya. Saya hantar dekat rumah makcik saya. Jadi saya tertanya-tanya kenapa Allah uji saya macam ni. Jadi pernah saya keluarkan daripada mulut saya, orang lain, saya pernah cakap, tengok orang lain tak solat pun okey je kan. Pernah keluar mulut saya, pernah tahap macam tu. Tengok orang lain tak sembahyang okey je kan. Jadi
mungkin sebab tu Allah uji. Jadi kita, kawan saya daripada grup-grup yang KS Tukus tadi tu, salah seorang dia kawan saya ajak saya pergi keluar 3 hari. Keluar 3 hari dekat Hulu Langit. So, tengah down. Kita pun tak tahu kan apa keluar 3 hari ke apa benda kan, tapi kita bukan nak pergi sangat pun kan, tapi cuma kita tak nak rasa kesorangan kan, tak nak rasa kesorangan, kita nak bersama dengan kawan-kawan kan. Sebab kita daripada kecil dengan kawan-kawan, dah kawan ajak pergi lah kan. Dah biasa. Pergi je lah, pergi kita duduk tak sampai 3 hari pun dekat majlis tu dekat Hulu Langit. Lepas tu ada tuan guru saya masa tu, Maulana Wahami, Ustaz Handai, duduk dalam majlis tu. Saya tak tahu pun, saya tengok ramai orang pakai jubah apa semua kan, tapi saya tahu lah tabligh. Lepas tu dah memang tahu lah tabligh, tapi saya tak tahu program tu macam mana. Tengok, lepas tu saya tengok, dengar bayan dia, ada satu ucapan ada orang daripada ustaz tu bagi tahu Allah SWT hantar kita kat dunia ni, Allah SWT cipta kita kat dunia ni, Allah SWT letakkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ni atas satu maksud, itu untuk menjadi hamba Allah SWT. Kita tak terdedah masa tu kecil-kecil daripada umur 15 tahun, tak terdedah. Dan Allah SWT bagi ujian kepada hamba tu, Allah SWT sayang kepada dia untuk kita dekat lagi dengan dia. Baru kita, sebab tu saya tersentak dengan ayat tu. Lebih kurang lah saya pun tahu, tapi tersentak dengan ayat tu. Start daripada tu saya cakap seronok makan dalam dulang. Lepas tu dalam komuniti tu, saya kan masa cerita tadi, saya tak bercampur dengan masyarakat sangat. Waktu saya join PANG sikit ni, saya tak campur dengan masyarakat sangat, kita buat komuniti kita saja, tak tahu. Jadi waktu makan dalam dulang tu ada, bukan saja boleh auto welcome orang macam saya, ada datuk, ada orang-orang yang ternama kan, orang yang hebat-hebat tapi boleh makan setala, boleh raikan tuan guru, boleh raikan kita, tuan guru boleh raikan saya, ustaz boleh raikan saya. Sebelum ni kita rasa macam bukan kita, mungkin kita yang rasa kita tak nak benda ni, kita yang rasa jauh, kita yang sendiri yang jauhkan diri kan. Bila kita pergi kat ada orang, macam ni rupanya suasana agama seronok. Tanya kita dah makan ke. Sebelum ni tak ada orang tanya pun. Yang tanya pun kawan-kawan lah kan, kawan-kawan pun apa yang kita makan tu je lah kan. Orang luar, orang yang kita tak kenal kan, tak kenal tanya dah makan ke apa ke, dia raikan kita, seronok. Keluar tak sampai 3 hari pun Allah dah sentuh hati saya. Aku nak belajar dekat dengan diri dengan kita. Keluar 3 hari kat KL ni. Lepas tu saya nekat, saya jual saya punya kereta, bayar saya punya hutang, berbekalkan saya punya duit yang ada kat tangan tu 1,000. Saya cakap aku nak sembahyang ni, aku tak nak ikut-ikut orang kan. Sebab kita waktu zaman PANG sikit, kita sibuk nak baca buku, nak konon nak way of life sangat kan. Sembahyang ni takkan kita nak ikut orang, yang kita kena buat yang real lah. Jadi saya pergi belajar 4 bulan dekat Kelantan, Pondok Yasu Jenah Kelantan. Jauh nak pergi tu, nak masuk perjalanan tu jauh. Dekat Jenah tu nak masuk situ, hutan, lepas tu ladang sawit, lepas tu getah, lepas tu hutan, ladang getah, off-road. Jauh je. Jauh, Pondok ni jauh. Memang mujahadah lah. Susah nak keluar, susah nak cek kedai pun susah. Nak pergi bank pun dekat 2 jam naik motor. Ni orang yang dekat Langat tu, Ketiga Bayan? Ni bukan, ni tuan guru lain. Tuan guru ke Kelantan. Saya pergi kat sana, dia kata Awaluddin Marifatullah, awalan agama ni kena Allah kan. Kat sana saya kena belajar dengan pelajar-pelajar sana, budak-budak aje mengajar saya. Budak pondok tu sendiri yang mengajar saya. Tuan guru tu lepaskan yang pelajar ni ajar saya kenal Allah, kenal Nabi, sifat Allah, sifat Nabi. Yang seorang ni ajar saya solat, yang seorang ni ajar saya mengaji 4 bulan. Kat situ saya 4 bulan kat sana, saya belajar. Lepas pada 4 bulan tu saya balik, saya keluar India, Bangladesh.
Dia Bangladesh, belajar dakwah. Lepas tu lepas 4 bulan, ambil 8 bulan saya dah tinggalkan dunia dah. Betul-betul saya nak berubah lah, saya nekat kan. Tu balik Malaysia, terus rehat sekejap sebulan, tolong kawan saya dekat Putrajaya tu kerja dia. Lepas tu saya terus berkhidmat dekat madrasah. Orang ingat masa tu dia tak ambil oleh Maulana Abang Jalmi. Jadi lepas tu turn point saya berubah tu, saya Allah uji saya dengan ujian yang berat. Saya terpisah daripada pertama sekali dengan mak saya lah. Saya tak boleh terpisah dengan mak saya, tak dapat jaga mak saya. Lepas tu Allah uji tu dengan saya berkeluh, saya tak reda kan. Saya tanya kenapa Allah uji macam tu. Punya bila Allah bagi ujian ni, punya Allah nak bagi yang terbaik dekat saya. Nak Allah ubah kehidupan saya. Saya tak cakap saya baik kan, tapi Allah ubah, Allah apa yang kita hilang tu Allah bagi lagi baik, dengan keluarga yang baik, dengan isteri yang baik. Bahkan saya dapat jaga mak saya lagi. Dan tadi saya cerita saya tak pernah jumpa ayah saya daripada kecil. Lepas saya berkhidmat dekat madrasah, saya dapat jumpa ayah saya balik. Alhamdulillah. Lepas tu apa yang saya nak, dalam masa lah saya dapat semua Allah bagi, Allah ganti balik yang lagi baik. Yang mana yang saya hilang dulu, Allah ganti yang lagi baik. Subhanallah. Pada ketika itu macam mana, apa pandangan kawan-kawan Abang Amir yang lain yang masih dalam scene tu, ataupun family yang lain ke, apa diorang punya pandangan terhadap Amir? Diorang supportive ke, diorang family support, kawan-kawan saya lagi support. Kawan-kawan saya yang kawan-kawan saya, ketua saya tu, dia tahu saya nak memula tu. Ada juga kawan-kawan yang mesti saya nak pergi belajar dekat Kelantan tu, ada juga kawan-kawan cakap kau ni Betul ke ni? Bukan betul ke, bukan apa, dia pergi down, kau ni ngarut dah kau kan. Ada juga, tapi lepas pada yang lama sikit, sampai saya nak pergi India apa semua, diorang support, diorang bagi sokongan. Saya tak ada duit masa tu, saya ada 1,000 semua, diorang tahu saya tak minta pun. Saya ada duit yang saya dah jual kereta tu kan, tu kawan-kawan ni saya tahu. Lepas tu diorang bantu saya, tak bekerja kan, belajar. Saya dapat pergi India, Bangladesh. Waktu dulu, waktu zaman pang sikit hit, kerja juga kan. Tapi tak dapat pun gimana, sampai nak spend masa dengan keluarga pun susah. Nak spend masa dengan keluarga, sibuk duk cari duit, tapi tak dapat pun. Sibuk duk lepak lah dengan kawan lah. Lepas tu bukan lepak dengan kawan, sibuk dengan kerja kan. Lepak tu lepak juga, tapi banyak masa konon terkejar-kejar, tak dapat pergi mana pun, nak cuti pun susah kan. Betul, bila kita kembali kepada fitrah, kembali kepada agama ni, semua kehidupan Allah pemudahkan, jalan ni Allah pemudahkan. Apa yang kita doa, apa yang kita hajatkan, Allah bagi yang lagi baik. Apa yang kita Kelantan tu tahun bila sebenarnya Abang Amir? Tahun 2017. Itu mana nekat betul lah Abang Amir pergi ke Kelantan tu. Pandangan isteri Abang Amir ketika itu? Pasal abang dah tak ada isteri dah. Oh, time tu. Okay. Dah tak ada isteri dah. Abang Amir dah tinggal seorang kan. So maknanya betul-betul time tu dah diuji betul lah time tu. Ditarik. Abang Amir nekat lah. Abang ada rumah, ada sewa rumah. Sebelum pergi Kelantan ada rumah apa semua, kenderaan ada, apa semua ada, kerja ada. Yalah, bila Allah nak uji, Allah tarik semua kan. Lepas tu nekat lah, memang nekat. Sebab kita bila Allah dah bagi sutikan tu, mungkin doakanlah moga saya istiqomah lah. InsyaAllah. Moga saya istiqomah. Ya Alhamdulillah lah, Abang Amir tak hanyut sampailah ketua kan. Ada member Abang Amir sekarang masih lagi duk lepak-lepak lagi. Tak boleh nak turn pun dia tak boleh, susah lah. Tapi dalam scene tu pun, Dadah ni pun sebenarnya kalau ikutkan tak ada, tak suka, benda tu jangkis kan. Apa berjangkis? Jangkis sebenarnya. Macam maksudnya?
macam mapet lah kan. Macam mapet. Macam mapet macam. Baguslah juga. Inilah sisi kebaikan underground scene ni sebenarnya. Tapi belah kita orang ni memang angkat betul jangkis. Belah Octopus kan. Yang Nazi ni memang angkat betul jangkis. Tapi belah-belah yang sekarang duduk naik-naik ni kan, benda tu dia angkat normal. Ganja apa semua, kita orang tak suka benda tu. Sebab kita orang ni bukan lepak, kita brotherhood kan. Tapi kita ada macam ada perjuangan kita orang pasal untuk bangsa kan. Takkanlah orang nak suruh budak-budak orang Melayu kita tak ada kan, mengarut lah. Benda ni yang saya tidak tahu. Saya punya skeptikal terhadap Tapi ada juga dalam hidup kita orang, ada yang dia bukan betul-betul original follow kita punya attitude. Nak lepak-lepak, nak wah-wah kan, tapi dia ambil barang kita orang, kalau kau lepak lah, tapi kau tak boleh evolve kita orang. Tak boleh lepak nak lepak, tapi kau tak boleh tahu kita punya pergerakan, kita punya sosial punya. Datang kau nak lepak-lepak kan, kau nak makan-makan kan, tapi kau nak dadah kita orang sampai kita orang tak layan, kita orang pulau pun ada. Tak suka datang rumah kita orang untuk masanya tak tahu. Okey. Tapi kalau macam tengok Megat SCB kan, dia pernah bercerita dia pun jangkis dulu kan. Korang agungkan dia orang, budak-budak ni agungkan, korang tak tahu dia punya life dulu lagi teruk pada kita orang. Kita orang ni memang jahat, nakal kan. Tapi kita orang tak adalah sampai tahap nak rosakkan kita punya kawan-kawan kita dengan dadah ni memang boleh menghancurkan keluarga kan. Betul. Baiklah, alhamdulillah. Abang Amir join, kalau ambil dadah saya teruk lah. Tambah lagi orang kata kan, menambah perasa teruk tu kan. Itulah sebab buat ada protection, doa seorang ayah, doa keluarga. Allah sudah Muhammad. Pada time tu yang underground hip hop semua ada juga abangnya. Ada. Yang tak ada bergaul dah. Zaman tu kan bukan tu fact, Putih Emo. Putih Emo. Putih Emo. Yang pun ada dia punya grup-grup dia tu, tapi tak ada bergaul. Niko pun baru. Niko kat Kampung Baru. Kita tak gaduh dengan budak tu. Kita selalu gaduh dengan budak motor Kampung Pandan. Motor Pandan, gaduh dengan geng-geng Megat SCB tu. Selalu gaduh lah. Tak ada jumpa lah. Itu beza kefahaman kan. Ada karen lah. Diorang anti-racist kan. Kita bukan racist kan. Kita cuma nak ni je kan. Lebih kepada nak suka-suka dengan kawan-kawan kita, dan lebih kita sayang bangsa kita je. Kan? Siapa-siapa mestilah sayang bangsa dia kan. Mana ada orang tak sayang bangsa dia. Cuma kau cakap lah kau tak racist, cuma kau usik keluarga kau kan. Usik keluarga kau, mestilah kau akan fight back balik. Nak lagi tak kira lah siapa-siapa, itu untuk fight keluarga kan. Tapi cuba kalau tempat kerja kau kan, kau tengah cepat cik makan, ada orang lain tak tabur perut nasi kan. Nak bangsa lain lagi kau sakit hati. Padahal ni tempat kau lahir, tanah kau. Kalau kau nak join sekali tak ada masalah kan. Ni kau tiba-tiba kau nak tabur perut nasi orang, lepas tu tanah kau kena reject ni tu kan. 20 tahun lambat maju. Okey. 20 tahun kemajuan yang lambat. Tapi dia tengok orang Malaysia datang dekat masjid ni, dekat surau ni, dia welcome. Padahal dia kerja tu gaji berapa je, bawa beca je kan. Bawa beca gaji berapa je. Padahal duit simpanan dia untuk makan sebulan ni dia boleh habiskan. Dia tahu tentang Allah SWT, keluar jalan Allah SWT. Dia tahu janji Allah SWT, siapa yang keluar jalan Allah SWT ni kan, dia pun dapat pahala yang sama. Dia habiskan untuk sebulan untuk makan dia ni, untuk keluarga dia. Dia habiskan untuk jamu kita orang sehari. Yakin diri dengan Allah. Padahal bawa beca je. Pak sana masih lagi pakai beca apa semua kan? Ada reca, dia bagi reca. Nak pergi satu tempat dia dekat-dekat, dia reca.
bagi kita orang makan. Kita tengok jemaah Malaysia tu kan, ada pakcik dia sakit ke apa kan, kita tengah nak rehat, nak tidur kan, jom pergi rumah dia, buat apa? Kita doa. Pada kita bukan ulama pun, kita keluar tapi dia yakin, tolong doakan, ni anak ni nak periksa, ni pakcik dia tengah sakit, lepas tu dia bawa keluar makanan, bawa keluar ni, bagi kita makan. Bangladesh. Kalau kat Malaysia ni, kita nampak orang tabligh datang kan, ada jugalah bagi jumpa makan. Memang sekarang dah okey dah welcome kan. Tapi tak sampai tahap macam tu lagi. Betul. Tak sampai tahap yang boleh welcome betul-betul dengan jemaah tabligh. Ada yang sampai depan pintu je kan. Tapi yang betul-betul faham dia akan jumpa masuk kan. Kita doa lah apa kan. Tapi kalau kat sana memang real. Kat Bangladesh. Dia tahu dia orang yang susah. Kalau kat Malaysia dia dah lah, dia kau susah pun dia takkan jemputnya kan. Dia pun paling kuat pun doakan saya kat pintu je kan. Tapi dia kat Bangladesh, dia tahu dia susah, dia boleh berani jemput masuk lagi. Habiskan dia punya duit untuk keluarga dia dalam seminggu ke sebulan ke. Satu jemaah 8 orang. Bayangkan 8 orang punya makan macam mana. Ya tu. Kalau ikut kan tu, macam ke sana tu kan, ke Bangladesh, ke India tu, matlamat untuk abang dengan grup abang ni pergi ke sana tu untuk apa sebenarnya? Nak belajar dakwah. Dengan jumpa ustaz kat sana lah maksudnya? Tak. Kalau jemaah kita ada ustaz lah. Okey. Dia nanti ustaz. Kita nak belajar yakin. Belajar yakin, kita nak tinggalkan kita nak tinggalkan, bukan tinggalkan dunia. Bukan nak tinggalkan dunia. Dunia tak nak tinggal pun. Dunia masih kat kita. Kita nak belajar yakin kehidupan kita ni semua daripada Allah SWT. Daripada pagi sampai malam, kalau 4 bulan tu 4 bulan tu kita cuba nak amalkan sunnah. Kau bayangkan kalau 40 hari 4 bulan kau amalkan sugi, kalau kau balik Malaysia kau nak tinggalkan sugi? Takkan. Boleh terasa sebati dah. Sebati dah. Sampai sekarang abang macam tu. Kalau poket abang ni sentiasa ada sugi ya. Bila kita dah bawa dalam kehidupan. Dulu kalau tak ada sugi pun. Betul. Dulu dengan jaket lah, dengan otomatis lah kan. Tasbih, minyak wangi. Bukan nak riak, tapi sunnah bagi korang faham. Kenapa kita nak keluar, kenapa kita nak istiqomah. Ya, mana sugi ni? Sugi dia hilang ke? Ada tu kan. Dah sebati kan. Kalau nak solat tak boleh. Rasa macam alah kosong, rasa kosong. Faham. Kalau cakap sekarang ni bro gigi pun mungkin moden kan. Tapi mana ada orang nak solat pakai bro gigi? Awak nampak orang solat, jangan nak solat pergi masuk bilik air 5 hari bro gigi, sehari berkali bro gigi, tak ada. Dengan sugi kita boleh. Sunnah ni awal-awal susah abang nak belajar bersugi ni, rasa janggal tak? Ke just ikut je lah, buat je lah? Tak, dia memula sebab kita dah ada keinginan kan. Kita dah ada keinginan. Bila kita dah seronok kan, bila kita dah macam kita suka main gitar, takkanlah kita dah suka main gitar kita janggal kan. Kita dah memang dah ada niat, dah set nak buat lah kan. Buat je lah. Pandai tak pandai aku goreng je kan, jadi bunyi boleh ada. Macam tu. Faham. Kita nak bila 4 bulan dah macam tu kan. Lepas tu sekarang bila dekat duduk madrasah lagi, bukan cakap tak nak keluar jumpa kawan-kawan ke apa, kita tahu kita macam mana, kita bukan orang baik. Biarlah kalau nak jumpa aku kat madrasah. Kan, kalau aku jumpa kawan-kawan takut lain pula jadi kan. Madrasah Abang Amir ni pun bukan madrasah Abang Amir, bukan madrasah yang Abang Amir berkhidmat ni tabligh juga ke ataupun macam mana? Buat tabligh. Kadang-kadang kita buat pelajar keluar sehari setengah. Pelajar dia tak boleh keluar 3 hari. Pelajar sehari setengah je. Dia belajar kadang macam korang belajar dulu, belajar dekat mana, kat sekolah ke, kena ada praktikal kan. Sekarang balik kena praktikal. Jadi macam tu lah, kita kat madrasah kita belajar, tapi kita kena praktikkan kat luar. Macam mana kau duduk masjid, macam mana kau nak amal adab dalam masjid kan. Macam mana kau nak masuk masjid, daripada langkah masuk apa kau nak kena buat, lepas tu dalam masjid apa kau nak kena buat, bila kau keluar tu apa nak kena buat, adab dalam masjid, adab luar masjid, kena belajar. Kita tidak amal dalam kehidupan kita.
Daripada daripada tidur, daripada bangun tidur sampai nak tidur, kalau boleh kita amalkan kehidupan, amalkan dalam sunnah. Bangun tidur, doa bangun tidur, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kan. Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang hidupkan kita, kan. Tu ambil wudu, solat, kan. Lepas tu solat subuh, amalkan bacakan Yasin, penuhkan kehidupan kita dengan amal sunnah Rasulullah. Maknanya budak-budak semua dekat alam madrasah tu ke campur juga ada orang tu? Budak-budak lah semua ni. Kita cuba train diorang, harap-harap diorang istiqomah lah. Abang Amir sebagai contoh diorang lah, boleh tengok kan. Kalau kau kat luar, kau nak jadi macam Abang Amir, kau akan jadi macam ni. Lepas tu ending dia, kau akan balik kepada agama balik. Kau dah payahlah nak wah-wah sangat, hura-hura sangat, kan. Kau dah ada dah benda ni. Kau macam Abang tadi, daripada kecil jauh, kan, tak tahu, kan. Kau dah ada daripada kecil, kau dah dibentangkan benda ni. Rugilah kalau kau tak amal, kan. Kau akan rasa kau rugilah apa yang Allah dah bagi kat kau ni, kan. Abang Amir dulu tak ada, kan. Pilih lah orang kata, kan senang Allah pilih, kan, belajar agama, belajar Al-Quran ni, kan. Kita memang dulu belajar juga, tapi kita nak amal payah, kan. Belajar sekejap je, lepas tu dah wah-wah, sebab kita jauh pada dulu zaman-zaman Abang Amir, madrasah kurang. Zaman sekarang ni zaman kurang, kita dah banyak madrasah. Madrasah kurang, tahfiz kurang. Sama Abang Amir, jadi tak diterdedahkan benda ni. Jadi diorang ni dah ada dah. Cuma kau continue, cuma ialah diorang ujian diorang sekarang kuat. Ujian dengan gadget lagi, kan. Dengan kawan-kawan lagi, dengan TV, dengan adik-beradik. Diorang terpisah dari keluarga. Kau pergi tengok balik rumah, adik pula cerita, kau abang pula cerita, pergi bercuti ni kau tak ikut, kan. Kau tengok cerita ni, tengok wayang ni. Kesian tak kat diorang, kan. Bina macam mana? Bila Allah pilih, bukan senang. Dalam 5 orang adik-beradik, 2 orang seorang yang Allah nampak mak ayah dia hantar, kan. Allah pilih. Bila Allah nak bagi kebaikan kat satu orang hamba, Allah bagi ingat agama, kan. Bila Allah nak bagi kebaikan dengan satu manusia ni, Allah dekatkan dia dengan Allah, kan. Bagi kebaikan. Macam mana sahabat-sahabat dulu jauh daripada agama, kan. Ada yang minum arak dengan tongkorak lah. Orang panggil Arab jahiliah, kan. Jahiliah ni orang putih pun tak panggil orang putih jahiliah. Ada orang panggil ni orang putih jahiliah. Arab jahiliah sebenarnya jahat. Dia punya jahil ni, judi dia pun pakai ketrok. Tengok perempuan mengandung, dia korek, kan. Tak tahu laki perempuan. Dia punya jahil dia tu, kan. Sampai kan Rom dengan Parsi pun tak nak conquer diorang. Tak nak perang diorang, Rom dengan Parsi. Bila Nabi Muhammad SAW dah naik ke Madinah, kan, baru diorang nak serang, kan. Baru nak datang, nak serang, sebab dah tergugat dengan Islam. Sampai sekarang pun dah tergugat dengan Islam. Betul. Tapi dulu Islam menang. Waktu Rasulullah meninggal zaman Khalifah Osmaniyah. Islam menang. Sebab apa? Sebab masa tu dia amalkan sunnah Rasulullah. Amalkan dengan kehidupan Rasulullah. Bila orang dah tak amalkan sunnah, bila orang lari pada agama, orang Islam dah tak pandang orang Islam, orang bukan Islam dah tak pandang orang Islam ni. Dia dah boleh makan dah. Betul. Sebab tak amal, kan. Abang Amir dulu sangat ibuk ngampang sikit, alive sangat, kan. Bila baca pasal Zain, pasal lirik lagu lah, band ni siapa cipta, Sid Vicious lah, apalah, semualah kita tahulah. Bila tak terdedah, kita tak tahu. Tapi bila kita dah balik pada agama ni, kita belajar lah. Oh, sahabat ni apa dia punya peranan dia dengan Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kan, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Belajar, kita tengok, oh, jadi kita lagi involve. Betul. Kita lagi involve. Kita ada yang kehidupan budaya pang sikit tu dah memang kita kaji, kan. Kita nak ikut. Jadi waktu pang sikit tu kita boleh ikut apa waktu yang real life kau ni, yang boleh bawa kau untuk akhirat ni, untuk neraka, syurga neraka kau ni, bukan untuk dunia ni. Dan kita nampak pula perubahan yang Allah bagi bila kau dekat dengan agama. Takkan kita nak buat main-main. Itu je lah. Kita akan seronok dan kita akan macam ni kehidupan yang sebenar. Sebenar-benar je, kan. Ini yang sebenarnya yang Allah nak kita. Bila macam budak-budak tu nak carry on, nak pang sikit, carry on, kan. Tapi kau jangan tinggalkan agama. So budak ni sekolah biasa ada lagi? Tahfiz ni? Yang madrasah ni?
Tak ada. Diorang dihantar- asrama situ. Diorang dihantar ni maksudnya mak ayah diorang hantar sampai diorang umur 17. Sampai dia khatam lah. Oh. Kalau dah lambat khatam, lambat lah. Apa yang umur 20 baru ni ada. Umur 23 baru khatam. So lepas tu diorang terus sambung jadi mengajar ke Dia apa nak. ke? Lepas sekarang banyak tahfiz ni boleh ada kat TVET. TVET dia tak payah SPM pun. Dia bawa tahfiz 30 juzuk, masuk TVET, lepas tu dia dapat diploma. Bahagian pertama dia ambil lah untuk pertunangan kan, untuk diploma yang tu. Lepas tu CG diploma dia boleh bawa universiti, dia punya qualified dia tu boleh masuk U. Tu ataupun dia boleh belajar, dia boleh ambil fast track SPM kalau nak ambil SPM pun kan. Lepas tu dia nak sama belajar alim ke. Diorang ni bukan anak yatim ke apa, bukan lah kan? Ada anak ada yatim. juga lah. Tapi ada yang mak ayah, kebanyakan ada mak ayah. Mak saya lah. Okey. Tempat lain saya tak tahu. Kalau kita punya madrasah, kalau boleh kita nak buat dalam 40-30 orang. Sekarang ada 20 lebih sebab pelajar dah banyak dah khatam kan. Ada yang nak belajar, kita welcome lah. Terima lah. Dia seronok lah bagi masa dengan budak-budak ni. Betul. Tengok tu lah. Tak terdedah dengan dunia luar tu. Kita sibuk kan. Kayak Abang Mel lah. Abang Mel sibuk kan. Nak wah-wah kan. Dah tua-tua ni barulah. Tak ada tua sangat pun. Orang kata tak semua dipilih seperti macam mana Abang Mel lah. Kalau ikut kan, tak semua dipilih. Sebab semua sibuk dengan dunia kan. Nak orang kata yakin macam Abang Amir terus letak dia Abang Amir ke jalan Allah ni. Saya rasa tak semua Abang Amir. Dunia bukan tak penting, dunia penting. Tapi bukan dunia ni untuk kita, jabatan kita, untuk kita, ladang kita untuk kita buat kita kat syurga. Kan? Apa saja kerja dunia, apa saja kau buat imam, kau buat taksi pun, kau niat ibadah, dapat pahala kan. Buat taksi untuk keluarga kan, buat tukang rumah untuk keluarga, buat apa saja untuk keluarga, niat ibadah. Tapi jangan tinggalkan. Ini akan solat kan. Kau bangun tidur, kau tinggalkan sembahyang, kau sibuk nak kerja. Kerja tak salah, kerja tu memang wajib kerja kan, untuk menampung kehidupan. Tapi jangan sampai tinggalkan yang wajib. Solat kita kan. Lama main dulu macam tu lah. Tapi bila abang dah kembali pada ni kan, wah, alhamdulillah, Aidil ada keluarga, Aidil ada apa nama, anak isteri. Betul. Tak terbabas lah. Tak ada buat tattoo kan. Apa Abang Mel mesti ada nampak kot. Ada certain influencer kot dia, yang dia nak announce pada followers dia bila dia buat tattoo. Oh, yang tu. Ada tengok. Ada yang Mamat tu. apa pandangan macam ada. Abang Mel pun pernah buat tattoo. Dia abang jumpa budak-budak pang tu, abang pernah tanya dia, kau lepak-lepak ni kau ada buat tattoo tak? Tak ada. Asal tak buat? Takut. Maknanya kau dekat dengan Allah SWT. Maknanya kau, iman kau masih ada lagi. Jahat-jahat kau masih lagi ingat takut dengan Allah Ta'ala. Abang Mel tu tak ada. Kan? Walaupun lahir Islam, pernah sekolah agama sekejap, sampai darjah 3 sekolah agama, buat tattoo kan. Maknanya kau punya takut tu ada lagi. Abang Mel tak ada. Tak ada. Just So involve. kuliah tu Pekin ada up, nak buat stage sikit. Lepas tu kita abang pergi tepi kan, kena sikit. Lepas tu dah sikit headshot ni nak masuk juga. Nak join juga, nak masuk kan. Nak lobby lah. Dia fikir kita orang masa tu Amir, abang Amir fikir aku nak ada satu benda buah tangan aku. Kalau dalam sini akan aku kenang sampai bila-bila kan. Macam kalau abang Amir ada band, ada band orang, abang Amir tak ada band. Ada band tapi receptionist je lah, tak nampak bawah sangat. Lepas tu kontak dengan Peki. Lepas tu Raja Mukhlis Kuaida datang kat workshop kita orang dekat Setapak Air Panas tu. Datang borak tengok skrip. Lepas tu dah kecoh lah. Ni Mukhlis buat cerita pasal Nazi ni. Mana ada sikit Nazi bro, mana ada resis apa semua kan. Lepas tu kita cakap lah, abang nak buat cerita macam mana kan. Kita macam ni, kita boleh bagi sokongan, kita boleh bagi baju, kita boleh bagi staff apa semua, tanpa melibatkan satu scene pun pasal sebut pasal Nazi. Tolak benda dia, cuma kita nak membantu je. Ikhlas lah, nak membantu je kan. Tak ada sebut pun, tak ada latu lambang swastika ke pasal Black Power ke, tak ada langsung. Kita cuma nak ni
Lepas tu ada dah budak-budak shout yang geng-geng kita ada geng-geng shout yang rapat dengan kita orang agak tertalam dua muka pun. Betul lah jalan cerita dia betul-betul pasal brotherhood Ah. kan. Sebab si tu mati kan, kena tembak last kali tu. Kodi Kodi tiga-tiga. Rashid. Tiga-tiga lah kena tembak kan. Boleh ikut kan. Kita tengok sikit tu. Lepas tu kita tak terfikir pasal jalan cerita pun. Kita nak fikir masa tu kita orang ni kan orang dah memang tak suka, kita suka buat orang bengang dengan kita orang pun. Dah sharp kan. Sebab kau kita nak bagi dia orang bengang kan. Kau dia datang, kau dah datang lah buat shooting lah. Kita bagi tempat semua, set semua kita buat. Dekat West Bar. Buat pakaian apa semua. Lepas tu cara pemakaian apa semua kita ajar lah. Dia tak pernah tak ada langsung. Kau baca komen tak ada kutuk pun pasal pakaian kan. Tak ada. Tak ada. Memang betul lah tu. Betul. So, tapi cuma jalan cerita yang mengarut kan. Pakaian tak ada sebab sebab kita orang akan bagi yang perfect. Untuk bahagian kita orang, untuk pakaian orang, untuk live diorang, brotherhood diorang, kita bagi yang perfect. Tapi jalan cerita diorang yang buat, takkan kita nak pandai-pandai ubah kan. Kita nak bantu je, diorang yang buat. So touch abang kan. Dan tu kat dalam cerita tu adalah dari segi pemakaian. Tolong bagi pakaian diorang. So, ni salah ni, pakai macam ni, macam ni. Macam ni baru kan. Elok siap diorang kan dulu kan pernah buat cerita dari Manchester ke Cemapoh. Siapa ni buat prawn apa tak nama dia buat. Dia buat pang tengah pakaian mengarut tu yang tu tak suka. Kau ni buat apa? Asal boleh ke tu, asal siap tu cerita tu kan. Daripada mengarut kau buat. Lepas tu benda ni nanti akan terkeluar orang lagi tengok mengarut kan. Betul. Jadi kita cepat-cepat ni dari ni tapi jalan cerita je lah. Betul. Tak ada. Kalau tengok Aziz tengok first kali yang keluar kan. Last kali kan. First kali dia keluar nama abang ni. Amir Hamzah. Saya tak ingat lah. Kalau tengok lah dia ada sekarang dia kat YouTube kan. Tengok first kali keluar Amir Hamzah. Terima kasih Amir Hamzah. Tu baru nama kau Amir first kali. Adalah bawa tangan. Best lah, cerita tu best lah. Ending. Tak ramai yang tengok cerita tu, sayang lah. Sebab sebelum ni kan diorang ada buat cerita underground tapi pakaian diorang mengarut kelakar kan. Yang kita tak nak buat kena gelak je. Tapi kena gelak agak lah. Cerita dia kelakar. Lepas tu Sajat tak famous lagi tu. Betul, Sajat tak famous lagi Sajat tu. tak famous. Sajat tu lah Ophelia. Dia berlakon jadi apa? Dia memang berlakon jadi Ophelia. dia memang berlakon sebagai pondang lah. Dia ni kira Madam Wong lah dekat dalam cerita tu. Dia pondan lah. So disebabkan briefcase tu si Q Haidar, Kodi dengan Pekin ambil briefcase ni. So itulah terciptanya brotherhood tu kat situ. Diorang kan macam tu lah, diorang tersalah bagi briefcase apa benda apa semua lah. Cerita tu agak draggy tapi cerita tu best lah. Itu aku sekolah kan. Lagu-lagu kita orang pilih. Lagu-lagu tu cuma lagu-lagu betul-betul lagu sikit ni. Yang dekat dalam kancil lagu We Are The Skin, We Are The Skin tu kan. Lagu tu pilih. Lagu yang megat pun kita ambil. Tu yang megat-megat itu. Lepas tu ada Father Sharp lah, orang putih. Rodney Moreno. Dia memang Father Sharp kan. PM apa ni? Kau kenapa kau bawa sebab kita nak ambil lagu dia tau. Kita buat teaser kan. Letak selit lagu dia. Saja nak bakal lain dia. Kau buat tanpa izin lagu ni lah apa lah. Kelakar. Tapi tak ada jatuh copyright ke apa lah kan. Mana? Kan kalau kita ambil lagu orang ni ke apa kan ada copyright lah. Tak ada orang sebenarnya masa tu budak-budak band-band underground ni mana ada copyright pun. Dia buat lagu underground kan. Dia sekarang ni baru dia nak buat copyright. Dia start berapa dia dah buat copyright. Baru start dia nak kalau main lagu dia orang kat ni dia nak saman. Cerita dah meletup baru nak ada copyright. Kau nak copyright apa? Kau pun kalau keluar radio pun kau dapat royalty. Betul. Kau tak copyright. Lagi pun lagu kau kita bukan ambil ada persen. Kan Zizi apa nama Zizi Kirana kan. Kan kita edit lagu tu jadi lain. Tak pernah tengok je filem. Kau kena tengok ni. Kau kena tengok.
Pada para penonton kita, jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Tadi duit nak makan pergi bawang pergi Bangla. Last sekali pergi Bangladesh. Bangladesh bagi makan. Aduh, betul. Ya Allah.